Kita mengakui, kita menyedari, kita iktiraf, tuan-tuan, puan-puan semua, sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia yang merupakan wira negara yang telah menggadaikan jiwa dan raga demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan keharmonian negara. Kita sedar bahawa pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan sepanjang masa berkhidmat seringkali melibatkan risiko kehilangan nyawa, kecederaan fizikal dan pelbagai lagi trauma yang mendalam. Saya ingin tegaskan, menjadi tanggungjawab moral negara dan kerajaan, terutamanya Kementerian Pertahanan, terhadap kesejahteraan tuan-tuan dan puan-puan, dan soal ini tidak akan kita berhenti. Tanggungjawab moral. Kehadiran ini sebagai satu pengiktirafan dan kesedaran bahawa ia menjadi tanggungjawab moral kami di Kementerian Pertahanan untuk pastikan kesejahteraan tuan-tuan dan puan-puan tidak harus berhenti walaupun sudah tamat berkhidmat sebagai anggota Angkatan Tentera Malaysia.